Adakah kerajaan berhasrat untuk mengurangkan subsidi yang diberikan kepada seluruh warga dan juga masyarakat yang terdapat di dalam negara kita? Kemudian yang keduanya soal berkaitan dengan harga minyak turun ni. Harga minyak ni memang dah turun dah. Sebab itu kalau kita dengar ada yang tak berapa nak reti, yang cakap harga minyak tak turun, harga minyak tak turun. Harga minyak dah turun dah. Kan? Daripada dulu RM2.05 1 liter, sekarang ni dah turun dah RM1.99 1 liter. Walaupun kita tahu dalam keadaan konflik dunia sekarang ni, masalah di Teluk Hormuz ni, peperangan di antara Iran, Israel dan juga Amerika Syarikat. Jadi itu speaker. Maka saya ajukan soalannya. Saya mengajukan soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri. Maksudnya kita kena beri penerangan kepada masyarakat yang terdapat dalam negara kita ini bahawa harga minyak memang dah turun. Inilah inisiatif, inilah hebatnya Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan dalam negara kita yang menjaga persoalan berkaitan dengan setiap inci masalah kebajikan warga dalam negara kita. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Sakit perut ni. Terima kasih Yang Berhormat Terima kasih Yang di-Pertua.